Jauh sebelum namanya termaktub dalam peta kuasa besar Eropah, pulau yang kita kenali hari ini sebagai Pulau Pinang atau dulunya Pulau Kesatu dan Tanjung Penaga adalah sebahagian daripada jantung Kesultanan Melayu Kedah. Ia bukan pulau yang tidak berpenghuni. Bukti arkeologi di seberang perai, seperti tapak Guar Kepah, menunjukkan bahawa tanah ini telah didiami sejak zaman prasejarah, sekitar 3,000 hingga 4,000 tahun yang lalu. Pada abad ke-18, pertempatan Melayu telah wujud dengan batu uban dibuka seawal tahun 1759 oleh komuniti dari Sumatera, berfungsi sebagai pelabuhan awal yang dikunjungi pedagang Arab dan serantau. Pulau ini adalah tali pusat Kedah, sebuah titik strategik di utara Selat Melaka. Namun, di Tanah Besar, Kedah dihimpit ancaman berterusan dari kuasa serantau, khususnya Siam dan Burma. Ancaman ini membuka jalan bagi sebuah perjanjian yang kelak mengubah peta semenanjung Tanah Melayu buat selamanya. Janji yang dicaburi. Pentas antarabangsa diwarnai persaingan antara syarikat Hindia Timur Inggeris serta kuasa besar lain seperti Perancis dan Belanda. British memerlukan sebuah pangkalan laut dan pusat perdagangan di timur untuk melindungi laluan perdagangan India-China mereka yang bernilai, terutamanya untuk teh dan sutera. Masuklah watak utama Kapten Francis Light, seorang pedagang Inggeris yang licik dan berpengalaman di Asia Tenggara. Light menjalinkan hubungan mesra dengan Sultan Kedah ketika itu, Sultan Muhammad Jiwa Zainal Abidin II, dan menjanjikan perlindungan ketenteraan British. Light membantu memadamkan pemberontakan Bugis dengan menawan semula sebuah kubu yang dikuasai oleh Bugis untuk pihak Sultan. Sebagai balasan, Sultan menawarkan Pulau Pinang kepada Light. Pada tahun 1786, di era baru Sultan Abdullah Mukarram Shah dari Kedah, baginda terdesak mencari perlindungan ketenteraan dari ancaman Siam, membuat tawaran kepada Light. Sultan bersetuju menyerahkan sepenuhnya Pulau Pinang kepada Light dengan syarat Inggeris memberikan bantuan ketenteraan sebagai balasan. Pada 11 Ogos 1786, Francis Light mendarat dan menamakan pulau itu Prince of Wales Island, sempena Putera Wales. Ibu negerinya dinamakan Georgetown, bersempena nama Raja George III. Light bertindak pantas, membersihkan hutan dengan janji pemberian tanah percuma, satu langkah yang menarik ribuan pendatang baru. Tetapi, janji perlindungan tentera oleh Inggeris kepada Sultan Kedah tidak pernah ditunaikan. Apabila ancaman Siam menjadi realiti, Inggeris enggan campur tangan. Sultan Abdullah sedar dirinya telah ditipu. Pada tahun 1791, Sultan Kedah mengumpulkan tenteranya di seberang perai untuk menuntut kembali pulau itu. Francis Light bertindak balas dengan serangan mengejut. Kedah tewas. Hasilnya, syarikat Hindia Timur Inggeris bukan sahaja mengekalkan Pulau Pinang, tetapi pada tahun 1800 turut mengambil alih wilayah seberang perai di Tanah Besar yang dinamakan Provins Wellesley. Perjanjian baru dimeterai. Sebagai pampasan, walaupun Pulau Pinang dirampas tanpa memenuhi syarat asal, kerajaan negeri Pulau Pinang masih membayar sejumlah $10,000 Sepanyol setahun kepada Sultan Kedah, sebuah peringatan kekal akan perjanjian yang penuh kontroversi ini. Sebagai pelabuhan bebas cukai yang strategik, Pulau Pinang meledak menjadi pusat perdagangan kosmopolitan. Ia menjadi magnet bagi imigran dari seluruh Asia, buruh lombong dan saudagar dari China, peniaga dan pekerja ladang dari India, serta pedagang dari Aceh dan kawasan lain. Kekayaan perdagangan datang daripada rempah ratus, terutamanya cengkir serta timah dan getah. Pada tahun 1826, Pulau Pinang, bersama-sama Melaka dan Singapura, membentuk negeri-negeri selat, mengukuhkan lagi kedudukannya sebagai hub British di Asia Tenggara. Setelah Tanah Melayu merdeka pada 1957, Pulau Pinang telah diisytiharkan sebagai sebuah negeri yang berdaulat. Namun begitu, isu bayaran royalti pajakan Pulau Pinang ke Kerajaan Kedah sedang hangat diperkatakan. Pajakan Pulau Pinang bermula pada tahun 1786 apabila Francis Light, mewakili syarikat Hindia Timur British, menandatangani perjanjian dengan Sultan Kedah untuk menduduki Pulau Pinang sebagai pangkalan perdagangan. Pada tahun 2021,
Kerajaan Kedah menuntut bayaran royalti pajakan sebanyak RM100 juta daripada Kerajaan Persekutuan berbanding kadar lama RM10,000 setahun yang tidak pernah dinilai semula sejak lebih 2 abad lalu. Hari ini, Pulau Pinang dikenang dalam sejarah yang dipenuhi dengan kisah tentang pengkhianatan, perdagangan dan percampuran budaya. Ia adalah kisah tentang bagaimana sebuah pulau kecil milik Kesultanan Melayu telah dieksploitasi oleh kuasa barat. Pulau Pinang, ia bukan sekadar pulau mutiara di timur, tetapi sebuah dokumen hidup tentang ketahanan dan kepercayaan.